Jika saya berada dalam hutan dan sudah mengetahui arah kiblat, kata. Namun pakaian yang dipakai terkena air kencing. Saya tidak mempunyai pakaian ganti. Sumber air juga tiada kerana lokasi jauh dari sungai. Dalam keadaan ini, apakah yang perlu saya lakukan? Adakah saya masih wajib menunaikan solat? Jika ya, apakah jenis solat yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya? Okey, jawab soalan ini. Soalan dia duduk di mana ni? Lautan. Baju dia terkena air kencing. Okay. Jadi sampai waktu solat, macam mana dia nak solat? Nak basuh baju tak ada. Sungai dia kata jauh. Apa yang perlu dia lakukan? Okey, saya ada beberapa mazhab dalam masalah ni. Yang pertama, kita kena tahu bahawasanya menutup aurat adalah wajib di dalam solat. Mesti tutup aurat. Tak tutup aurat, tak sah solat. Dalam masa yang sama, wajib juga pakaian itu hendaklah bersih daripada najis. Dua-dua ni tuntutan. Dalam kes dia ni, kalau dia buang baju dia tak tutup aurat. Mungkinlah maksud dia. Kalau dia tutup aurat, dia dalam keadaan najis. Tuan-tuan faham ni? Dua keadaan ni. Supaya faham, nak tengok. Ini saya nak ajak tuan-tuan faham apa dalam mazhab Syafi'i ni. Lepas tu baru mazhab lain. Okey. Kalau sekiranya pakaian dia itu najis, yang najis itu boleh dibuang, tidak menjejaskan aurat dia. Katalah baju dia saja ke, dia pakai pakaian dalam dia saja ke, spender dalam dia saja ke, dia buanglah yang itu, dia semayanglah dengan pakaian bahagian yang bersih, selesai. Tapi kalau tak boleh, dia bahagian yang kena najis itu memang bahagian penting. Kalau dia buka, tersingkaplah aurat dia. Dalam mazhab Syafi'i, mereka menyatakan najis itu lebih besar isunya daripada terbuka aurat. Maka dengan itu, solat dalam keadaan terbuka aurat lebih utama daripada solat dalam keadaan pakaian bernajis. Jadi mereka suka buka. Melainkan kita pergi telanjang tepi orang tak boleh lah. Tapi kalau tak ada orang dalam bilik saja, you buang. Jumhur lain berpendapat boleh solat dalam pakaian yang bernajis itu jika tidak ada pilihan. Cuma mereka berbeza setelah solat kena ulang ataupun tidak. Majoriti mazhab menyatakan kalau dia solat, dia tidak perlu dah ulang. Ada pendapat yang menyatakan dia perlu ulang. Dia hormat waktu, dia termasuk dalam qaul mazhab Syafi'i kita dengar tu, hormat waktu dan ulang. Ada mazhab yang menyatakan dia digalakkan ulang. Tak wajib ulang, tapi digalakkan ulang. Kalau tanya wallahu taala alam, kita tak boleh anggap sekali mungkin dia dalam keadaan pakaian bernajis tu sesat dalam hutan mungkin 15 hari. Mungkin dia dalam keadaan demikian yang terpaksa menggunakan pakaian najis mungkin dalam keadaan sebulan. So qaul yang lebih ringan ialah dia solat dalam keadaan pakaian yang bernajis itu dan dia tidak perlu mengqadakannya. Ini ada dalam bab, nanti kita akan tengok bab
tentang yang boleh dikiaskan dalam banyak bab dalam fiqh seperti faqidut tahurain. Orang yang nak ambil wuduk pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Dan ada hadis sahabat yang mana mereka, dua orang sahabat, yang itu kita sebut dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana masa tu ayat tayamum tak turun lagi. Lalu mereka tak ada wuduk, mereka salat. Selepas beberapa ketika, seseorang mendapati air, dia berwuduk, kemudian dia salat semula. Seorang lagi, dia tidak salat. Dia memadai dengan salat dia yang itu. Nabi SAW menyebut kepada yang tidak mengulang salat, asabta sunnata wa ajza'aka salatuka. Engkau telah menepati sunnah dan memadai dengan salatmu. Bagi yang mengulang, Nabi menyebut, walakal ajru marratain, bagi kamu 2 kali pahala. Maka pendapat yang menyatakan mengulang itu mendapat pahala ialah pendapat yang kuat. Tapi kalau tak ulang pun boleh memadai dengan salat. Kalau dia nak ikut dalam qaul yang Syafi'i itu pun dia boleh juga. Dia tanggalkanlah, itu pun satu option. Dia tanggalkan, tak tahulah dia dalam hutan seorang-seorang tapi kok rimau terkejut. Tapi kalau dia tanggal pakaian dia, yang mana bahagian katakanlah dia tanggal seluar dia saja, dia ada mana pakaian yang menutup bahagian-bahagian utama saja, dia solat, demikian itu di dalam mazhab Syafi'i. Pun begitu dia menyuruh untuk mengulang kerana tak mencukupi syarat.